Ni app Nusuk, ni menunjukkan dah book Raudah dan dah sedia untuk masuk, tu warna biru. Raudah dah pass first checklist, sekarang ke second checklist. Dan tunjuk appnya dah ada QR code berwarna, kena warna kuning, warna kuning pula, warna hijau ataupun warna biru. Dia tak boleh warna hitam putih. Kita semua ni tengah berkumpul kat gate 38 tu. Kita akan kumpul situ sebelum masuk ke gate 39 Raudah. Entrance gate 38 ni untuk yang masuk secara individu, yang masuk secara perkumpulan ke gate 37 dari situ. Lepas checkpoint kedua, dia scan QR code. Sekarang ke arah 38, gate 38. Dari gate 38 tu, ni adalah ruang menunggu untuk Raudah. Yang kita kena ikut line-line ni kat belakang tu untuk ke Raudah. Kita dah dapat Raudah. Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Fajr subuh di sini. Sekarang ni masa 5.23. Kita akan salat subuh bersebelahan Rasulullah. Okay. Imam dah ada kat sini, dah ready nak salat subuh. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول Subuh dia terus tutup daripada orang nak tengok makam Rasulullah. Mungkin sebab nak bagi orang fokus solat jenazah tu dan nak bagi orang keluar kot. Ni bahagian imam. Tu bahagian muazzin tadi. Mimbar di Raudah. Ni Haram Library, Masjid Nabawi punya library, perpustakaan. Gate 10. Dari pergi sini. Dari naik escalator tadi sampai sini akan terus nampak ada Maq'ad Masjid Nabawi. So kiri ni pula library Masjid Nabawi. Jadi dalam library ni banyak buku, tapi semua buku agama lah. Buku-buku ilmu Islam lah. Dan semua dalam bahasa Arab. Ada juga yang braille tu ni tapi tetap dalam bahasa Arab. Jadi memang tak boleh explain, tak boleh faham. Jadi tak boleh baca lah. Sekarang boleh tengok je lah buku-buku ni. Jadi kalau boleh baca bahasa Arab, masuklah library ni. Kalau tak perlulah kot. Kat selatan Masjid Nabawi, di depan As-Safiyah Museum and Park. Ni bangunan dia. Okey, masuk jap. Oh, lawa mall dia. Ni As-Safiyah Museum and Park tu. Oh, ni pula semua tu dia cerita pasal creation alam, ciptanya alam dengan nama-nama Nabi kat setiap tu. Jonah, ada Job, Solomon tu, Sulaiman lah. Tu nama Arab dia, lepas tu nama Injil dia, English dia. Ni pula high speed train station untuk ke Mekah. Sekarang ni kita kat Haramain High Speed Railway, Madinah Station. Kita nak naik ke Mekah supaya sampai dah Mekah 2.5 jam macam tu. Ni station dia dari luar, nanti kita masuk jap. Di Saudi Arabia Railways ni, dia ada ni levels dia, departures, arrivals dan ticket office. Kita terus pergi ke departures lah ni. Bus dah stop depan ni. Okay, ni entrance dia. Ni kita dah masuk dalaman dia. Macam airport juga lah. Assalamualaikum, kami sekarang berada di Madinah dan kami nanti menuju ke Mekah nanti. Dijangka berlepas pada pukul 4.30 petang nanti. Dan jumpa di episod akan datang. Lepas train station punya ticketing, ni Madinah Station.
kita nak naik train laju high speed train ni ke Mekah. Ambil masa yang kan hanyalah 2 jam saja. Kalau naik bas 6 ke 8 jam. Ni 2-3 jam dia. Okey, ni dalaman train. Ya betul. Okey. Okey. Ya, semua jemaah. Okey, ni jemaah kita. Okey, nak mak. Kita ada meja. Siap ada meja, ada cup holder lagi setiap meja. Ni ada ni pula. Meja boleh lipat pula tu. Untunglah. Untung. Saya daripada ni ucapkan Wartawan. Ya. siapa yang ni meja kena belanja makan. Okey, betul. Alhamdulillah, siapa ada meja belanja makan. Alhamdulillah. Amin. Baik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Okey ngah, okey. Tak nampak ke laju dia tadi? Kamu kat mana ni? Ni dah sampai stesen Mekah. Okay, lepas 2 jam atas train. Ni train kita tadi. Lepas 2 jam kita akhirnya sampai Mekah station. Nah, sekarang nak pergi ke hotel jap. Sebelum kemas-kemas sendiri, solat sekejap, solat jamak takhir, sebelum sambung untuk buat umrah. Kita dah exit daripada tiket station tu. Tadi waktu enter kena guna tiket. Exit tak perlu tiket. Dan ini adalah stesen Mekah. Ya, nak. Keluar je station, terus nampak clock tower tu. Clock tower, depan je Kaabah tu. Dewan Masjidil Haram. Alhamdulillah, baru sampai hotel, Safa Hotel. Dan dapatlah tengok Kaabah dekat atas tu. Belakang tai burung ni ada nampak tu bumbu Kaabah. Situ sikit je. Tapi tetap pahala tengok Kaabah. Okey lah tu, ambil lah. Ni Masjidil Haram. Banyaknya tai burung. Tapi dapatlah tengok semua jemaah tu. Ramai gila orang tu buat umrah tu. Okey lah. Alhamdulillah dapat juga. Alhamdulillah dah masuk Masjidil Haram. Baru habis solat sunat tahiyatul masjid dan niat iktikaf masjid. Masih lagi berirham. Lepas ni nak tawaf dan sa'i sebelum bercukur. Ni tempat bertahalul. Pertama kali aku botak.